Hai, saya Dr. Sandra dari Poliklinik Medi Prima. Sempena World Liver Day, saya ingin berkongsikan tentang bahayanya penyakit hati berlemak. Penyakit hati berlemak ataupun fatty liver disease adalah keadaan di mana terdapat pengumpulan lemak yang berlebihan di dalam sel-sel hati. Keadaan ini biasanya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Tetapi jika tidak dikawal, ia boleh membawa kepada masalah yang lebih serius seperti sirosis atau kegagalan hati. Terdapat dua jenis penyakit hati berlemak. Pertama, penyakit hati berlemak non-alkohol ataupun NAFLD. Ini adalah bentuk penyakit hati berlemak yang tidak disebabkan oleh pengambilan alkohol. Faktor-faktor seperti obesiti, diabetes jenis 2, tekanan darah tinggi dan tahap kolesterol yang tinggi sering dikaitkan dengan NAFLD. Ia juga boleh berlaku disebabkan oleh diet yang tidak seimbang atau gaya hidup yang tidak aktif. Kedua, penyakit hati berlemak akibat alkohol, AFLD. Ini berlaku apabila pengambilan alkohol berlebihan menyebabkan pengumpulan lemak di dalam hati. Pengambilan alkohol yang berterusan dan dalam jumlah yang banyak boleh merosakkan sel-sel hati dan menyebabkan keradangan. Antara punca penyakit hati berlemak, nombor 1, obesiti, terutama pada individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Nombor 2, diabetes, terutamanya diabetes jenis 2 yang boleh meningkatkan risiko penyakit hati berlemak. Nombor 3, pengambilan alkohol. Pengambilan alkohol yang berlebihan boleh merosakkan hati dan menyebabkan penumpukan lemak. Nombor 4, diet tidak seimbang. Pengambilan makanan tinggi gula, lemak tepung dan kalori yang berlebihan boleh menyebabkan pengumpulan lemak dalam hati. Yang kelima, genetik. Faktor genetik juga boleh memainkan peranan dalam perkembangan penyakit hati berlemak.